Baik, Assalamualaikum semua. Hari ini saya masak menu yang simple tapi amat sedap sekali, iaitu sup campur, sup ayam lah campur dengan sohun. Ada sedikit sayur, carrot dan kentang. Memang amat menyelerakan. Itu saya dah masak nasi. Kita makan dengan nasi putih saja ya. Rasa dia memang amat menyelerakan. Tak tahu nak abang, memang sedap lah. Kena try sendiri lah. Bau dia pun bau wangi ya. Bau dia amat wangi sekali. Ada ayam. Senang ya nak buat. Ayam ni potong sedang-sedang lah. Saya suruh saya beli di market ayam tu, suruh potong 14 kot. 14. Satu ekor ayam potong 14. Jadi kalau cara nak buat dia, basuh-basuh baik. Kena basuh bersih-bersih lah. Buang segala lemak-lemak. Basuh dengan tepung lah. Tepung gandum. Dan juga limau nipis lah. Ayam tu baru dia tak hanyir ya. Okey, kita rebus ayam tu. Mula-mula rebus tu, bila dah didih, buang ayam rebusan pertama tu. Kita buang ayam tu. Lepas tu bila kita ambil balik isi dia, masukkan ayam panas lah. Ayam panas. Ayam suam pun boleh. Rebus tu. Bagi agak baru nak mendidih tu, potong halia, agak-agak lah halia 1 inci ke apa ke. Ni ayam tadi saya buat dalam 6 ketui lah. Lepas tu bagi didih ayam tu, masukkan ayam pun hampir didih. Bolehlah katuk halia 1 ibu jari lah halia, potong-potong nipis boleh, nak ketuk boleh. Masukkan. Lepas tu bila tu masukkan bawang putih. Saya masuk 2 ulas ya bawang putih, ketuk juga masukkan. Bawang merah saya bubuh 1 biji ya, 1 biji potong 4. Masukkan sekali. Rebuslah ayam tu bagi mendidih agaklah dalam 15 minit macam tu, bagi dia lembut sikit. Kita boleh sekalikan lah masa nak rebus ayam tu, masukkan carrot lah. Carrot ni saya masuk satu batang carrot dengan kentang lah. Jadi rebuskan sekali, sebab kentang dan carrot ni dia agak-agak keras lah. Kalau kita lambat nak rebus, nanti dia tak mau lembut. Jadi rebus sekali dengan ayam tu, bagi selama 15-20 minit. Lepas tu bubur daun sup. Ujung-ujung nak masak, bubur daun sup, bubur garam, bubur perasa sikit, bubur sohun, bubur pucuk. Siap. Boleh hidangkan. Bye.